Tak ada hanyut rumah sini ya. Dia Dia naik air je lah. Alhamdulillah, kami hari ini dapat datang meninjau dan melihat kerosakan-kerosakan yang berlaku akibat daripada banjir. Ini pertama kali ni tu. Biasa banjir yang biasa kan tidak begini. Tapi tahun ni memang kita kena habis semua. Biasa, tapi dia hujan pun sekejap ni hujan. Kementerian Pertanian selalunya dia datang melawat banjir ni selepas banjir. Kerana nak mengetahui kerosakan-kerosakan sama ada dalam bentuk tanaman, ternakan, bagi nelayan pula kehilangan perahu, aquaculture mereka yang rosak. Semua itu kita datang dan membuat bancian. KPKM telah mengagihkan sebanyak 200 unit bakul makanan. Keseluruhannya dianggarkan RM20,000 lah dibelanja pada hari ini. Dijemput Muhammadnya. Bagi tanaman padi, 109 orang pesawah telah terkesan. Luas kawasan padi 113.43 hektar. Kerosakan dijangka bernilai lebih daripada setengah juta. Sambau sanang kasih bulu, tapi ini susah. Dia ada isi. Dalam tanah itu ada ubi dia. 61 orang petani telah terkesan dengan anggaran keluasan 78.95 hektar. Anggaran kerugian lebih daripada RM700,000. Saya juga hari ini sempat ziarah mangsa kematian yang dia meninggal dunia ketika menjalankan tugas bagi lembaga elektrik Sabah. Isteri beliau anak 4 dalam kandungan pula dijangka bersalin dalam masa seminggu 2 ini seorang lagi. Jadi yang sulung pun baru berumur 8 tahun. Saya ucap sekali lagi lah, segala apa penderitaan yang tuan-tuan lalui, kita rasai bersama. Itu yang kita harapkan.